Kami menyahut cabaran program Fun for Life untuk pertandingan Gerang Kelab Persatuan dengan bimbingan guru kami iaitu Cikgu Syazrin. Kami akhirnya bersepakat untuk membuat satu projek tanaman yang merupakan salah satu topik dalam RBT tahun 5 yang akan kami masukkan elemen pengurusan kewangan dari mula keluarkan modal untuk benih, kemudian tuai hasil yang dituai akan dijual, kemudian duit tersebut akan digunakan untuk membeli benih yang baru. Setelah sampai ke sekolah, kami membawa 100 bongkah cendawan ke bilik RBT. Mesinkan bongkah mengikut tahap kematangan bongkah cendawan tersebut. Proses semburan pada cendawan buat pada waktu pagi dan petang. Oleh itu, kami membuat jadual supaya kami dapat bergilir-gilir untuk melepas dan memantau proses pengeluaran putik cendawan. Alhamdulillah, hari kelima cendawan kami telah mengeluarkan putiknya. Kami sangat terujung dan juga kami membuat persediaan untuk menjual kepada pentadbir, guru-guru dan staf sekolah. Jadi, kami perlu membuat persiapan awal tentang pembungkusan, penetapan harga dan bagaimana kaedah untuk kami menawarkan penjualan kami kepada warga SK Bukit Pinang. Terima kasih Cikgu Syazrin, terima kasih FWD Takaful, terima kasih Arus Akademi kerana menganjurkan satu pertandingan yang sangat bermakna kepada kami. Sangat hebat pengalaman kami kali ini. Program ini sangat memberi impak yang besar kepada kami. Saya rasa saya telah tukar cita-cita saya ni. Mungkin saya adalah usahawan yang hebat suatu hari nanti dan program Fun for Life lah asbab kejayaan saya. Mungkin. Amin. Bye.